Sidang Kemuncak ASEAN ke-46 hari ini bakal menyaksikan deretan mesyuarat berprofil tinggi yang memberi tumpuan kepada isu-isu serantau dan antarabangsa. Untuk perinciannya, kita berlintas langsung bersama rakan wartawan Hana Nazir di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC. Silakan Hana. Ya, Helina, mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN bermula secara rasmi hari ini, fasa penting menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-46. Baiklah, sesi yang bermula pada jam 8.30 pagi tadi menghimpunkan pegawai-pegawai kanan ASEAN, wakil dari Timor Leste dan pegawai dari Sekretariat ASEAN untuk menyelaraskan kedudukan dalam isu-isu serantau utama menjelang sesi rundingan pemimpin negara-negara ASEAN nanti. Selepas makan tengah hari, mesyuarat berkenaan akan bersambung pula pada sebelah petang, diikuti dengan beberapa siri rundingan tidak rasmi mengenai pelaksanaan konsensus 5 perkara hala tuju kolektif ASEAN bagi menangani situasi di Myanmar selain sidang kemuncak ekonomi wanita ASEAN 2025 serta mesyuarat pegawai ekonomi kanan. Baiklah, seterusnya sesi rundingan akan bermula pada jam 4 petang dengan perbincangan juga telah pun disasarkan dalam kalangan Menteri Luar ASEAN yang terpilih dan juga perwakilan kanan dari Malaysia, Laos dan juga Filipina. Helina dan juga penonton, semasa sesi diplomasi ini beralih daripada Dewan Persidangan kepada persekitaran yang lebih tidak formal. Persidangan hari ini akan diakhiri dengan majlis makan malam yang akan dihoskan oleh Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan, di mana majlis makan malam di Kelab Petronas itu akan mengalu-alukan kehadiran menteri-menteri luar ASEAN, Timor Leste, Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China itu akan menjadi perhimpunan peringkat tinggi secara rasmi yang pertama pada minggu ini. Jadi itu antara tentatif utama yang akan berlangsung bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN ke-46 di KLCC. Baiklah, setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Kembali kepada Helina di Wisma Bernama. Silakan.